Inilah atas kata betapa pentingnya mengaji tauhid. Faham tak dah? Jelas kat situ. Sebab tu ajaklah kita punya sampaikan. Setelah kita faham ni, kita cuba sampai pandangan orang lain, sekurang-kurangnya pada adik-beradik kita. Pergi ingat kau WhatsApp pun tak apa dah. Yang penting sampai. Takut kita ada terlepas pandangan, kena tanya besok akhirat. Kau dah tahu, kau tahu seorang-seorang. Adik-beradik kau biarkan. Kau tahu adik-beradik kau jahil kan, kau tak sampaikan. Lantak dia dah besar panjang, pandai-pandai dia lah. Bukan dia bayar gaji aku pun. Kena tanya besok akhirat. Jadi maknanya kita sampaikan. Balighu kata Nabi. Sampaikan walaupun satu ayat. Dah lah, sampaikan. Dia terima tak terima tu dia punya pasal lah. Yang penting kita dah sampai. Sekurang-kurangnya adik-beradik kita, sepupu sepapak kita bagi tahu. Kita dah tahu kan. Ya Allah, macam ni sekali tak tahu belajar tauhid, macam tu sekali bagi tahu kat orang lain. Supaya apa dia pun dapat nikmat tahu tu macam kita tahu. Supaya apa? Dia datang mengaji. Kalau dia tak nak terima, dah sudah, tanggungjawab kita dah selesai. Baik, ala kulli hal, tiada Tuhan yang sebenar-benar yang berhak disembah kecuali Allah. Itu makna tersurat. Makna tersirat apa dia? Yang tak zahir, tapi kena belajar. Nak tahu makna tersirat dia, kena belajar sifat 20. Baik, tanya apa makna dia? Kalimah la ilaha illallah tu, apa makna dia? Ramai orang jawab, tahu dia? Apa makna la ilaha illallah? Sonang je. Orang Negeri Sembilan jawab. Sonang je. Apa dia? Tidak ada Tuhan lah sebenar-benar melainkan Allah. Itu ke makna dia? Itu translator dia. Itu terjemah dia. Makna tersirat pada la ilaha illallah ada berapa aqaid di situ? 41. Datang apa benda 41? 41 datangnya daripada yang kita belajar sifat wajib bagi Allah, jumlah berapa? 20. Kemudian kita mengaji pula, habis sifat wajib bagi Allah 20, kita belajar pula sifat mustahil bagi Allah 20. 20 campur 20, 40. Lepas tu bila dah selesai kita bahas belajar bab sifat mustahil bagi Allah, last kali kita belajar sifat harus bagi Allah 1. Jumlah berapa? 40 campur 1, 41. 41 itulah sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. 20 campur 20, 1 sifat harus bagi Allah. 41 itulah makna tersirat la ilaha illallah. Dah kalau tak belajar tauhid sifat dulu, reti apanya? Ada kata kalau tak belajar reti tak? Makna ni apa dia? Yang dikenaki makna maksud tersirat. Yang hanya dapat jalan tahu tersirat tu dengan cara belajar je. Translator ni orang kafir pun boleh terjemah ya. Acung boleh terjemah la ilaha illallah apa makna? Dia boleh jawab. Tu. Ini makna tersirat yang kita duk belajar tu lah. Allah wujud, apa erti wujud, makna wujud apa, lepas tu kidam ertinya apa, makna kidam apa, lepas tu baqa apa, terjemah apa, makna baqa pada Allah itu apa. Yang kita belajar satu tu kan? Itulah maknanya 41. 20 wajib, lawannya mustahil 20, satu harus 41. Lepas tu Muhammadur Rasulullah, maknanya apa pula? Jangan jawab ayat tersurat. Saya tanya ni, okey, kalau saya tanya, translatekan dulu. Terjemahkan dulu. Muhammadur Rasulullah apa dia? Nabi Muhammad itu adalah pesuruh bagi Allah. Sah makna. Makna tersurat. Tersiratnya apa? Makna tersirat apa dia? Iaitu 4 sifat wajib bagi Rasul. Lawannya berapa? 4 juga. Dan 4 sifat wajib, lawannya mesti 4 jugalah. 4 campur 4 berapa? 9. Satu lagi, sifat harus bagi Rasul. Jumlahnya 9. 41 campur 9 berapa? 50. 50. Dipanggil 50 akidah yang wajib dipegang atas tiap-tiap mukallaf. Itulah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa dan siapa yang tak reti, tak belajar makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makna tersiratnya, fahuwa kafir, maka orang tu kafir bil akhirah, mukhalladun finnar. Hak ni kita takut ni, mukhalladun finnar apa dia? Kekal baginya dalam neraka. Kekal baginya dalam neraka. Masuk kekal apa dia? Kekal selama-lama diseksa, diazab dalam neraka, tak keluar-keluar sampai bila? Tak ada akhir, tak ada sudah. Kekal, mukhalladun, kekal. Mana tak ada harapan keluar lah. Jadi maknanya sampai-sampaikanlah kan kepentingan ma'rifatullah ni.
Kenal sifat wajib, kenal sifat Musa bagi Allah. Sebab bahayanya kalau tak diketahui silap hari bulan, jatuh kafir. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمن